Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak tukar tayar motosikal Eagle Gear. Okey, hari ni saya nak tukar tayar ni sebab tayar ni dah lama juga digunakan. Dan pada tayar ni dah tak ada safety Kalau kau tengok, dah botak Okey, selain tu antara kelemahan motosikal skuter tak semestinya Eagle Gear motosikal skuter ni yang menggunakan single spring. Macam ni, motosikal apa yang awak tengok dia ada single spring, satu je spring dia. Sini dia kosong. Itulah kan, kenapa lah tak nak buat dua spring. So bila satu spring memang tak balance, dia akan makan sebelah Dah lah CVT ni, dia punya bahagian swing arm sebelah kiri dia berat. Lepas tu sini dia jadi ringan ringan. Lepas tu awak nak atau tidak kan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni lah. Apa yang awak lihat bila tak balance, bila spring satu. Nampak? Bunga ni tebal, bunga ni dah habis. Habis bunga ni dah habis ni. Dah habis, bunga ni ada lagi. Ini bukan berlaku pada Eagle Gear Awak boleh tengok pada mana-mana motosikal yang dia punya spring dia satu saja. Satu je. Kesan okay, masa kita bawa kita tak perasan, tapi sebenarnya ketika kita bawa, kita dalam keadaan menekan lebih tayar sebelah sini untuk nak balancekan kita punya CVT tu. Itulah satu benda yang tak boleh nak elak. So masalah ni kan, apa yang saya nampak lah, kalau nak atasi dia tak ada cara lain lah. Kalau awak nak bagi bunga tayar ni makan sama banyak kan, haus sama banyak, awak kena buat kerja lah. Hampir 50% penggunaan pada sebelah kini, twist balik tayar ni, yang sini duduk sebelah sini. Itu dengan syarat bunga dia sama lah. Tapi kalau bunga dia tak sama, tak boleh buat apa dia akan jadi macam ni lah. Dia makan sebelah nipis, tebal. Inilah masalah motosikal skuter ni, yang CVT dia dah berat, sebelah sana spring dia tak ada pula tu. Okay, inilah tayar saya pada hari ni Saya akan gunakan tayar bunga TT ni, bunga TT macam ni. Kalau awak nak gunakan untuk motosikal kan, untuk tayar depan kan, pada pendapat saya lah kan, awak gunalah bunga macam ni. Bunga yang macam mana tau? Awak jangan gunakan bunga yang putus-putus Yang dikatakan putus tu, ni kan dia tak putus ni. Yang putus macam ni, dia ada bunga dia putus, dia bunga dia putus, dia bunga dia putus, ataupun dia putus macam ni, putus. Kalau bunga jenis putus-putus macam tu kan, masalah dia nanti kan, bunga dia macam berombak tu, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Awak boleh tengok kalau awak tak cari cakap saya ni, awak tengoklah motosikal awak tu. Kalau bunga awak putus-putus kan, dia putus macam ni kan, dia putus kan, tapi dia putus kat tepi. Tapi jangan dia putus kat tengah. Tengah kita kan tak putus ni, dia sambung ni kan. Bunga macam ni bagus. Kadang-kadang saya heran ada orang kata tayar ni bagus. Bila saya tengok bunga dia putus untuk tayar depan kan, dia memang tak bagus. Kecuali kalau awak nak gunakan untuk lumba sekalipun, itu sesekali saja. Tapi kalau awak nak untuk harian, nak pergi kerja, cari makan apa semua ni, jalan naik bukit, turun bukit, jumpa jalan tanah merah, lepas tu kadang-kadang jalan pecah, jalan macam ni, memang tak sesuai lah pakai bunga macam tu. Awak pakailah bunga macam ni. Bukan nak promosi tapi dari pengalaman saya. So tayar ni dah makan sebelah, sebab absorber yang sebelah kanan kan tebal lagi kan, ni dah nipis sangat. So tukar lah. Okey, hari ni saya nak tukar tayar. Okey, untuk nak tukar tayar skuter ni senang saja. Mula kita buka dulu dia punya valve ni untuk kita buang angin. Gunakan valve macam ni untuk buka dia punya pin tu, keluarkan. Angin tayar dah habis keluar, kosong dah tak ada apa dah, kosong tapi tinggal lagi dia keras Kalau tayar tubeless dia memang keras. Bila angin dah keluarkan baru kita nampak betapa teruknya tayar ni botak macam ni habis sebelah kanan ada, sebelah kiri tak ada. Sebelah sini botak, sebelah kanan masih ada bunga lagi. Memang tak balance. Itulah masalahnya skuter yang menggunakan single absorber So masalah ni lebih ketara lah kalau awak bawa load yang banyak dia botak habis sampai hilang dah. Ini awak bayangkan ini saya gunakan tayar yang saiz dia 80-90. Ada antara kita ni kan, generasi muda saya tengok sekarang ni kan, diorang ni kan suka sangat mengecilkan tayar. Tayar macam ni, yang tahan lasak ni pun dah jadi macam ni. So bila tayar tu digunakan dengan spek yang salah terlalu kecil contohnya kan, macam mana awak nak selamat? Saya pun tak tahu nasib saya macam mana. Biasanya kan kalau saya tengok motosikal yang accident kan, saya tak pandang yang lain dulu. Saya tak nak kata siapa salah. Saya pandang tayar dulu. Saya tengok tayar dulu. Kalau digunakan tayar kecil, memang dalam hati saya awak yang menang padah. Tayar ni sangat penting Kalau dah botak ataupun dah makan sebelah macam ni, kita kena tukar. Ini keadaan tayar dah dibuka memang nampak sangat lah tayar ni dah makan sebelah Makan sebelah, teruk Inilah masalahnya kalau skuter ni hanya ada satu absorber saja, dia tak buat dua. Kalau dia buat dua kan bagus. So inilah keadaan dia dia makan sebelah Kalau kita dah buka lagi, dia nampak macam huruf V dia makan dalam makan sebelah tu nak memudahkan kita nak buat kerja kan. Kalau kita pasang tayar sendiri kat rumah kan,
awak minyakkanlah pada bahagian ni. Sini, tepi ni, minyakkan ya. Dengan pada bahagian tepi tayar ni. Kalau boleh jangan gunakan minyak hitam lah. Minyak hitam maksudnya minyak yang dah rosak. Kalau boleh gunakanlah lebih-lebih minyak yang awak dah simpan tu kan. Kadang-kadang kita beli minyak kadang dia tak habis kan. Sapu kat minyak tu. Okey, minyak dah sapu Kalau tengok minyak sini pun ada minyak. Depan dan belakang masuk dalam rim So sekarang kita buka angin kompresor ni, letak paling tinggi set paling tinggi. Kemudian kita akan flush kat bahagian dalam ni tegakkan. Okey, tayar dah kembung Tadi saya dah press dengan angin. Tadi saya tak dapat nak pegang kamera. Nanti dia dah kembung dan tayar dah melekat pada rim Okey, tayar dah siap pasang dah masuk angin, dah pasang pump. Kita dah seadanya tayar baru. Puas hati juga pakai tayar ni. So tayar ni penting kalau boleh pastikan tayar dalam keadaan bunga dia bagus Kalau bunga tak bagus, tukarlah bunga tayar. Rasanya setakat sini dulu perkongsian saya pada hari ni. Jumpa lagi.